Okay guys, hari ni kita ada seorang pakcik ni, lewat lanon menebar cari ikan. Banyak ikan belanak. Tadi kita dah dapat satu tong sana. Tu dia. Memang tengok hasil dia. Tengok hasil dia dapat tak. So ni tadi ni hasil dia. Ikan belanak. Ikan belanak. Ni boleh buat ikan masin ni. Okey, dapat. Tak ada. Tu tadi kita dapat dekat area sungai sana. Ikan belacak. Oh, tebal. So kepada korang yang kaki-kaki pancing, kaki-kaki menjala, kalau nak datang sini nak menjala ikan pun boleh, tak ada masalah. Cuma ikan dia kecil-kecil sikit lah. Okay, datang je sini. Kita tak ada kenakan apa-apa bayaran. Sebab ni pantai ni tempat umum. Rezeki-rezeki daripada Allah. Allah yang bagi. So sambil-sambil lepak sini, datang makan-makan iling-iling. Nak menjala pun boleh. Adalah ikan ni, ikan belanak. Ikan senangin. Ikan senangin. Tu dia. Okay, nak menjala pun boleh, tak ada masalah. Ikut datang. Udang. Ada udang juga. Udang pun ada. Itu besar tu seekor. Obor-obor pun ada. Obor-obor. So korang yang belum datang ke Pantai Bumi Hijau, boleh datang ke Pantai Bumi Hijau, Sabak Bernam, Selangor. Sambil nak menjala, nak memancing, lepak-lepak tepi ni, makan-makan. You lama sudah tak datang sini? Adik? Lama tak ada mari? So korang boleh lepak sini, makan kat sini. Kita ada gerai-gerai beroperasi. Yang penting. Okay, ni ATV kita petang ni akan bawa train. Ni kita ada geng-geng makcik bawang, membawang. Kita kena makcik bawang. Okay.